Atas. Ya. Amalu birri ni dia sebenarnya kalau awak letak amalu birri ni dua-dua ni sebagai mubtada pun boleh. Ya, sebab dia mudhafun ilai. Dia sebenarnya dari segi kita analisis perkataan, amalu birri ni satu perkataan. Sebab amal yang baik. Amal yang baik. Okay. Dia tarakib. Jadi kalau kamu buat amalu birri dua-dua tu sebagai mubtada pun boleh. Gitu. Ya, boleh. Okey. Kemudian yuzinu tu barulah khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya, ia menghiasi. Ni fi'lun ni dia kira jumlah fi'liyah dah ni. Ya. Okey. Kemudian soalan 18 kan sama je. Soalan 18 dia suruh keluarkan khabar. Dia bagi ayat 3 dia suruh keluarkan khabar. Dengan ma'abayani qismihi, dengan menerangkan jenis khabar tu pula. Ya, kalau soalan atas dia minta mana mubtada, mana khabar. Dua-dua tu kan. Sekarang ni dia minta dua juga. 6 markah juga soalan ni tapi dia minta aqsamul khabar. Okey, so untuk nombor 1 fil fasli mudarrisun. Fil fasli ni kita nampak dah ni adalah khabar ya, khabar syibhu jumlah sebab ada fi ni kan. Fil fasli. Jadi sebenarnya mubtada'nya adalah mudarrisun. Mudarrisun fil fasli. Okey, jadi fil fasli itulah khabar ya. Fil fasli itulah khabar sebab dia nak soalan dia beringat ya. Dia istakhrij ni awak terus bulatkan khabar ni. Kena buat macam jadi tabiat kita dalam periksa. Istakhrij apa? Dia minta apa? Dia minta khabar. Kita jangan keluarkan mubtada ya. Jangan tukar garis ke, kita bulatkan ke pada kertas soalan. Okey, jadi dia nak khabar, kita letak yang mana khabar? Fil fasli khabar. Khabar apa? Aqsamul khabar ialah khabar syibhu jumlah. Okey, yang kedua Zaidun azirun. Ya, Zaidun azirun. Azirun itu adalah khabar. Macam Muhammadun mujtahidun lah. Ni Zaidun azirun sama je. Jadi azirun tu khabar mufrad, sepatah sahaja. Khabar mufrad. At-talibu wajhuhu jamilun. At-talibu wajhuhu jamilun. Wajhuhu ni isim ya. Isim. Jadi wajhuhu jamilun adalah khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Dalam bentuk jumlah ismiyah sebab wajhuhu ni adalah isim. Begitu. Ini soalan jadi saya ulang lagi soalan 16 ya. Soalan 16 tanda, soalan 17, soalan 18, soalan 19 juga adalah soalan yang biasa keluar dalam periksa. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, dia minta apa soalan? Dia minta apa arahan? Istakhrij al-khabar juga. Istakhrij al-khabara ma'a bayani qismihi juga. Jadi kita tengok alhamdulillahi. Ya, tengok dekat perkataan lillah tu. Dia dua perkataan. Lillah ni bukan satu perkataan ya. Li dan Allah. Dia dua perkataan. Li tu untuk dan Allah. Alhamdulillah. Macam fil fasli. Indaka. Alal maktab. Lillahi. Dua perkataan. Jadi lillahi ni sudah merupakan khabar kepada alhamdu. Ya, alhamdu. Nanti kita tengok masa jawapan ya. Qauluhu Zaidun bin al-Hakam al-baghyu yasra'u ahlahu wa zulmu murta'un wa khayyimun. Al-baghyu ni dia macam memusnahkan kaum kerabat keluarga, macam melampau batas lah. Al-baghyu ni melampau batas. Jadi dalam ayat ni al-baghyu ni kita cam dah dia adalah mubtada. Yang yasra'u ahlahu ni khabar dalam bentuk jumlah kan. Ni fi'il kan.
Ni fi'il, memusnahkan ahli keluarga. Jadi mubtada' di sini yasra'u ahluhu ni khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Al-mu'min karimul khuluq. Al-mu'minu karimul khuluq. Orang-orang mukmin tu mulia akhlaknya. Jadi jawapannya duduk dalam kotak. Jawapannya duduk dalam kotak macam ni. Okey, dia letak sini macam amalul birri tadilah. Karimul khuluq samalah dengan amalul birri kan. Dia sama, dia khabar mufrad. Yasra'u ahluhu ni khabar jumlah fi'liyah. Lillahi ni khabar syibhu jumlah. Siapa tak faham lillahi ni kenapa lillahi khabar syibhu jumlah? Faham ya? Faham ya? Sebab dia ada macam ni. Saya tulis dekat message ni. Saya tulis dekat message ya. Sekejap saya tukar huruf. Saya buat huruf Arab. Lillahi dia sebenarnya adalah gabungan dua perkataan li sekejap saya tak baris. Li dan Allah. Macam tu. Dia dua perkataan. Li dan Allah. Kita terlupa kita ada whiteboard. Li dan Allah. Jadi macam fil madrasah. Fil fasli. Lil Allah. Lillahi macam tu. Sebab dua perkataan lepas tu ada haraf jar. Ya. Jadi yang kita duk baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin tu Alhamdulillah tu sudah lengkap ayat dia. Alhamdulillah sudah merupakan jumlah mufidah. Rabbil alamin tu hanyalah sebagai badal. Sebagai badal. Nanti kamu besar sikit lagi, tingkatan 5 kamu akan belajar badal. Bab badal pula. Ya, badal tu ada 3 jenis, badal mutabiq, badal ihtimal, badal ba'd minkul. Okey, itu detail lagi lah. Okey. Saya ingat dalam 20 minit lah nak habiskan dekat ni. Dekat yang ni pula ayin al-khabara juga dengan menerangkan jenis-jenis dia. Okey, lepas tu i'rab ya. Ada juga soalan i'rab. Dalam soalan sebenar SMU, dalam soalan percubaan ada i'rab. Ya, ada i'rab. Jadi sekarang ni Zaidun qaimun. Dia nak yang bergaris kan, Zaidun. Jadi Zaidun ni adalah mubtada'un marfu'un bi dhammah. Kemudian yang kedua at-talibani najihani. At-talibani najihani. Najihani merupakan khabar tapi dia ada alif nun kan sebab dua-dua ni adalah musanna. Maka khabar hukum dia memang marfu', dia tak akan ada hukum lain. Khabar ni memang hukum dia sentiasa marfu'. Mubtada' sentiasa marfu'. Cuma bi apa? Mubtada' marfu'un bi dhammah sebab dia perkataan yang biasa. Bila perkataan macam ni, dia ada alif nun, maka khabarun marfu'un bil alif ni. Alif ni. Siapa tak nampak alif? Siapa tak nampak alif? Siapa tak nampak alif? Alif tu. Ni alif pada najihani. At-talibani najihani. Najihani adalah musanna, berjaya. Dua orang pelajar, dua-dua berjaya. Khabarun marfu'un bil alif di situ. Kalau dia jamak pula al-muslimuna kat sini, maka bil waw. Dia ikut perubahan perkataan. Okey, dia bukanlah semestinya mubtada'un marfu'un bi dhammah, khabarun marfu'un bi dhammah. Dia tak permanent macam tu. Yang hujung tu. Yang hujung tu dia punya alamat. Yang tu yang tak permanent. Yang permanent marfu' tu tetap marfu' dua-dua. Mubtada' marfu', khabar marfu'. Yang tu memang permanent dah. Yang permanent dah yang tu. Tak ada mubtada'un mansubun, tak ada. Khabar majrurun, tak ada. Tak ada. Dia sentiasa marfu' dua-dua benda ni. Cuma bi apa di hujung tu, tengok perkataan tu. Kalau muslimuna, mu'minuna, fallahuna, macam ni. Macam ni saya tulis fallahuna. Kalau dekat ujung tu kan, ujung tu najihani kan. Kalau lah
Al-fallahuna najihuna. Dia punya fallahu tu adalah mubtada'un marfu'un bil waw pula sebab ada waw nun tu. Ya, marfu' tu tetap marfu'. Okey? Ustazah? Ya, boleh. Kalau jamak muannas sama juga. Jamak muannas marfu'. Dia mubtada'un marfu'un bi dhammah. Okey, macam ni jamak muannas. Betul. Elok soalan ni sebab mungkin ditanya dalam soalan periksa sebenar. Dia buat ayat at-talibatu. Ya Allah, salah aja pula. At-talibatu najihatun. Kita buat ayat yang senang lah. Najihatun. Sekejap. Okey, betul dah. Nah, macam tu. At-talibatu najihatun. Okeylah, dia nak misalnya kita i'rabkan khabar kan. Dia garis najihatun kan. Najihatun. Dia garis najihatun lah. Konon-kononnya. Jadi kita nak i'rab najihatun macam mana? Najihatun kita nak i'rab macam mana? Jadi kita i'rab dia khabar kan? Khabarun. Khabar memang mana-mana pergi, dunia mana planet Marikh pun dia akan tetap marfu'un. Dia akan tetap marfu'un. Marfu'un, ya. Khabar akan sentiasa marfu'un. Tapi dia marfu'un bi apa? Najihatun. Marfu'un bi dhammah. Sebab dia adalah jamak muannas salim. Marfu'un bi dhammah. Dia pergi dekat situ pula tulisan. Sekejap saya type balik. Khabarun. Setakat awak keliru. Marfu'un. Okey. Bi dhammah. Okey, macam tu. Khabarun marfu'un bi dhammah. Najihatun. Ya, sebab dia adalah yang alif tak kan, alif tak di hujung apa? Jamak muannas salim. Okey. Jamak kan salah. Muannas as-salim adalah contohnya talibatun. Talibatun. Jamak muannas salim ialah talibatun. Macam tu. Itu jamak muannas, bukan sad muannas. Fa. Allahu akbar. Jamak muannas salim talibat. Okey. Sekarang talibat ni bila dia marfu'. Okey, talibat kalau dia jadi mubtada' kan. Dia marfu'un bi dhammah. Macam tu. Okey, bila dia mansubun barulah mansub tu kita akan pergi tajuk lain lah. Mansub nanti dekat inna nanti kita akan jumpalah. Jamak muannas salim dia mansubun bil kasrah. Bil kasrah. Dia berubah. Dia mansubun bil kasrah. Biasa mansubun bil fathah sebab mansubun memang bil fathah zatul hanan, tapi bila bab talibatun ni yang jamak ada alif tak di hujung tu, bila dia mansub bil kasrah, dia jadi, kalau kita letak inna kat depannya tak sabar-sabar nak masuk tajuk inna kan. Inna talibatin. Ya, inna talibatin. Dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu. Mansubun bil kasrah. Tapi nanti kita jumpalah dekat tajuk inna ya. Okey, kemudian kita pergi kepada 22 soalan mubtada' khabar lagi ya. Dia i'rab, dia garis sahibuha. Fiddari sahibuha. Jadi fiddari ni kita memang tak boleh tipu dah kita. Memang kita tahu dah. Kalau fiddari ni dia khabar saja dia letak kat depan kan.
Sahibuha adalah mubtada. Maka sahibu tu kita mubtadaun muakhar, mubtada yang dikemudiankan, marfu'un bi dhammah. Ya. Okey, untuk nak i'rab soalan yang kedua, at-talibu al-mujtahidu mutafawwiqun. Mutafawwiqun adalah khabar. Sebab kita tengok sini alif lam ada, at-talibu al-mujtahidu pun ada alif lam. Dua-dua ni adalah rangkai kata, merupakan dua-dua ni adalah mubtada. Mutafawwiqun adalah ceritanya. Jadi khabarun marfu'an bi dhammah. Begitulah untuk seterusnya. Boleh awak baca sendiri sebab memang dah ada jawapan di situ. Lepas tu ayat bentuk soalan 25. Soalan 25 jumlah ismiyah. Fiha fa'ilun sada musadal khabar. Contohnya aqaimu zaidan. Zaidan ni lah fa'ilun sada musadal khabar. Jumlah fiha mubtada nakirah rajulun fil masjid. Rajulun fil masjid. Boleh begitu. Kemudian jumlah fiha mubtada marfu'un bil waw. Ya, jumpa dah. Mubtadaun marfu'un bil waw. Kalau dia minta mubtada yang marfu' dengan waw, letaklah al-muslimuna, al-fallahuna yang ada waw nun ya. Barulah dia marfu'un bil waw. Fil masjid, senang saja. Jumlah fiha khabar syibhu jumlah ni lah. Khabar syibhu jumlah fil masjid. Boleh gunakan ayat yang sama untuk dua soalan. Kalau betul tak ada masalah. Okey, Alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada tajuk yang kita nak belajar pada petang ini. 25 minit kita pergi kepada mubtada khabar tadi. Sekejap saya minum air. Bismillah. Baik, inna wa akhawatuha. Dia sebenarnya nak beritahu awak saya mengajar semua tajuk ni kan. Daripada mubtada khabar, inna wa akhawatuha dengan isim sulasi mujarrad, dengan masadir ghairu sulasi, dengan ta'ajjub dan isim tafdhil tu saya ngajar 12 sesi. 12 sesi baru siap. Ya, baru siap semua tajuk tu. Tapi sekarang ni saya nak kena ngajar 5 sesi. So saya kena cepat. Kalau kamu tak lambat tangkap, kamu boleh ulang balik dekat video. Lepas tu dekat group kamu boleh tanya je. Tak apa, walaupun dah habis tuition kamu boleh tanya. So saya nak tanya, nombor 22 tu yang nombor 1 gana dia boleh jadi marfu' bi dhammah, tak faham? Okey. Nombor 22 Sekejap. Pergi satu-satu. Nombor 22. Okey. Nombor 22 soalannya nombor 22 yang nombor 1 kerana dia boleh jadi marfu' bi dhammah. Ya, sahibu. Sebab sahibu ni dia fi'il yang mufrad. Dia khabar, dia ni perkataan mufrad, sahibu. Kalau marfu'an bil alif, sahibani lah. Sahibani ada alif. Ya? Macam tu. Okey. Siapa lagi tanya ni? Sekejap. So, saya nak tanya yang inna tu dalam buku muka surat nanti. Dalam buku dia lepas kana ya. Dia mubtada tu dia kana dulu barulah inna. Kena langkau. Kena skip kana tu. Sebab dia mufrad. Ya, kalimah yang bergaris tu mufrad. Kalau mufrad hukum dia dhammah, betul. Okey, muka surat 14. Okey, kita pergi kepada tajuk seterusnya, tajuk inna wa akhawatuha. Kamu boleh tanya je ustazah dalam grup tuition tu. Boleh je tanya. Kalau tengok nota tak faham macam mana jadi macam ni, boleh tanya anytime je. InsyaAllah. Ustazah kan ada kerja pun, bukan je anak kecil. So, anak besar-besar dah, ada cucu dah 2 orang. So, tak ada kerja pun kat rumah. Jawab mesej kamu lah. Kerja ustazah. Okey, inna wa akhawatuha, pengenalannya sitatu ahruf, uzkurha ma'at tamsil. Ini soalan yang memang biasa keluar ya. Soalan yang memang sangat biasa keluar. Dan mungkin keluar dalam periksa kita ni. Ya, bersedialah soalan yang akan keluar. Ya. Inna wa akhawatuha sitatu ahruf. Inna wa akhawatuha ada 6 huruf. Dia semua ni kan, inna dengan geng-geng dia ni semua disebut sebagai
huruf sebagai harf. Ahruf sebagai ahruf. Macam tu. Dia dipanggil ahruf. Dia adalah haraf. Harfun, ya. Dia bukan fi'il. Kan dalam kalimah bahasa Arab ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Ada isim, ya, ada isim. Lepas tu ada fi'lun. Banyak-banyak perkataan Arab tu selain daripada isim dengan fi'il, haraf lah benda tu. Kalau inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita ni, dia bukan isim, dia bukan fi'il, maka dia haraf lah. Dia kalimah Arab tu, semua kalimah Arab tu dia ada 3 kategori sahaja. Sama ada dia pergi kepada fi'il, ataupun dia adalah isim, ataupun dia adalah haraf. Jadi yang inna wa akhawatuha ni, ianya adalah haraf. Haraf, ya. Disebut haraf. Nanti kamu bila i'rab nanti akan sebut haraf lah. Ya, dia harfun. Okey, inna dia dalam soalan dia minta ma'at tamsil. Ma'at tamsil dengan contoh sekali. Ya, inna, anna, ka'anna, lakinna. Lepas tu yang ada lam kat depan ni. Yang ada lam kat depan ni. La'alla, laita. Okey, inna zaidan qaimun. Sebab selepas inna tu akan mansub lah. Zaidan. Lepas tu dia punya qaimun tu khabar inna jadi marfu'. Okey, kemudian kalau anna pula dia duduk biasa. Anna ni duduk kat tengah-tengah. Kalau inna dia duduk kat depan. Ya. Tapi tidak semestinya. Cuma biasa. Dia ada juga pengecualian. Okey, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an. Tak boleh asyhadu inna. Tak boleh. Dia duduk kat tengah-tengah. Ya. Kemudian ka'anna Muhammadan. Ka'anna Muhammadan asadun. Kamu kena baiki. Ini kesalahan yang masa menaik Ustazah Koya. Tak perasan. Ka'anna Muhammadan. Boleh tak baiki letak alif kat sini? Boleh tak? Letak alif kat sini. Lepas tu letakkan tanwin fathah. Ka'anna Muhammadan asadun. Asadun ni khabar kepada ka'anna dah. Dia jadi marfu'. Ya. Boleh? Boleh baiki? Sekali lagi. Ka'anna Muhammadan. Muhammadan ni letak alif tambah tanwin fathah. Asadun. Alif ni buang. Potong, kuang, buang alif tu. Asadun letak baris tanwin dhammah. Okey, ka'anna Muhammadan asadun. Lakinna Aliyun ghaniyun. Lakinnahu bakhilun. Okey. Ali kaya. Ali ghaniyun. Ali tu kaya. Lakinnahu. Lakinna ni maksudnya tetapi. Lakinnahu bakhilun. Okey, ada lakinna kat sini kan? Yang mana dia isim lakinna? Hu ni lah. Hu yang kecil ni. Jadi bakhilun. Tak boleh bakhilan sebab dia khabar kepada lakinna dah. Hu ni dah ambil tempat isim lakinna. Walaupun dia kecil. Dia dah duduk depan. Maka dia ambil kat dia lah isim. Bakhilun ni jadi khabar dah. Okay, kemudian la'alla. La'allallaha. Tanpa ragu-ragu. Kita terus baca perkataan Allah lafzul jalalah itu. Kita baca fathah. Sebab la'alla kat depan. La'alla ni geng inna. Geng inna isim dia mansub. Khabar dia marfu'. Ya, la'allallaha yarhamuna. Bukan jim. Dia adalah, ada titik jim ke tu? Tak ada kan? Yarhamuna. Laptop saya tu ada titik kat situ. Okey, laita. Laita ni harapan. Mudah-mudahan. La'allallaha yarhamuna ni mudah-mudahan moga-moga Allah rahmati kita. Okey, laita ni maksud dia sama je dengan la'alla, moga-moga. Tapi laita ni dia harapan pada perkara yang mustahil berlaku. Dia boleh guna dua, sama ada perkara tu boleh berlaku ataupun tak boleh berlaku. Okey, saya tulis kat sini supaya awak mudah faham laita ni. Masalah laita ni.
laita ni Jadi penggunaan laita maksud dia moga-moga, harap-haraplah. Asyabab, okay, contohnya asyabab, masa muda, ya'udu yauman, akan kembali sehari. Ada pernah tak masa muda kembali sehari? Sehari je tu jadi muda. Tiba-tiba jadi muda. Ada tak? Boleh tak? Benda tu mustahil kan? Mustahil. Dari segi adat katanya memang tak pernah ada lah orang yang dia muda seminggu. Dia dah umur 90. Lepas tu dia harap, marilah semula syabab tu ya'udu yauman ataupun ya'udu usbu'an, seminggu. Jadi laita tu ialah memang mustahil lah nak harapkan muda tu kembali semula. Macam tu. Ya, laita syababa. Jadi perkataan laita ni saya nak tulis kat sini supaya awak mudah faham dan saya dah tukar. Laita ni ialah harapan. Harapan ataupun doa lah. Moga-moga lah. Bagi yang boleh berlaku ataupun yang mustahil. Yang mustahil berlaku. Macam tu. Kamu buat nota sikit lah. Dekat kertas kamu, buku kamu tu kamu buat nota sikit kat situ. Laita ni dia bukan perkara yang mustahil saja. Perkara yang boleh jadi pun boleh guna juga laita. Dan dia boleh guna pada perkara yang mustahil berlaku. Manakala la'alla hanyalah untuk perkara yang boleh berlaku. Okey, saya tulis juga kat sini. Supaya kamu tak tertukar. La'alla. Okey, la'alla ni adalah untuk perkara yang boleh jadi. Boleh berlaku saja. Nampak? Nanti tak tertukar lah. Kalau orang Arab ni dia tahulah nak kata laita ke la'alla pada ayat tu. Orang Arab dia tahulah. Ya, sebab dia mainan dia. Yang kita belajar ni ialah bukan benda yang asing ya, benda yang memang harian orang Arab guna. Okey, nanti kita akan pergilah kepada satu persatu yang laita la'alla. Jangan unsing, nanti akan jumpa banyak lagi. Okey, soalan yang kedua pada tajuk inna wa akhawatuha ni ialah dia minta ni kita bayin ma'ani. Bayin ma'aniya inna wa akhawatiha. Terangkan maksud inna wa akhawatiha tu. Kan dia ada 6 kan? Dia nak suruh terangkan maksud. Uzkur akhawat inna ma'a zikri ifadatiha. Dia suruh sebut akhawat inna, 6 beradik itulah. Ma'a zikri ifadatiha ni. Jangan takutlah perkataan ifadah ni. Ifadah ni ialah maksudnya. Maksudnya, maknanya. Sebutkan inna dengan maknanya sekali. Uzkur akhawat inna ma'a bayani ma'aniha. Sebutkan akhawat inna yang 6 beradik itu dengan menerangkan ma'aniha. Ifadatiha sama. Sebab kenapa saya bagi 3 soalan ni? 3 ketiga kali soalan. Sebab soalan macam ni pernah keluar. Dia pernah keluar macam ni. Dia pernah keluar macam ni. Ya? Jadi supaya kamu tak asing lah dengan soalan. Saya takut keluar soalan kamu. Tak pernah bincang pun soalan ni. Pernah bincang dah. Okey? Okey, macam tu. Jadi kita terangkan. Yang pertama inna dan anna ni li taukid. Li taukid untuk menguatkan, untuk penegasan. Untuk menguatkan kenyataan kita, untuk penegasan maksudnya sesungguhnya. Kalau kita kata Muhammadun najihun, kita letak inna kat depan. Inna Muhammadan lah kan? Inna Muhammadan najihun. Kalau kita buat ayat Muhammadun najihun, Muhammad berjaya. Kalau kita letak inna, kita kata nak rayaknya sini, nak rayaknya Muhammad berjaya. Maknanya kita tegas. Maknanya inna sepatah tu bagi orang Arab sangat besar fungsi dia. Sebab dia nak cakap benda yang tegas. Benda yang taukid. Nak cakap sungguh-sungguh. Nak cakap sungguh-sungguh ni. Sungguh apa nak cakap. Muhammad berjaya dah. Jadi dia cukup dengan penggunaan inna sepatah. Macam tu. Kalau kita ni sungguh-sungguh saya nak cakap ni. Dengarlah saya nak cakap sungguh-sungguh ni. Ni sungguh-sungguh dia cakap ni. Perhatian. Kalau kita banyak ke? Kalau Arab, inna sepatah je. Ya, cukup untuk taukid. Inna Muhammadan mu'allimun. Sesungguhnya Muhammad tu guru. Araftu
annakum mujtahidina. Araftu annakum mujtahidina. Anna ya, anna kat sini. Bila anna tu biasanya duduk kat tengah. Ka'anna untuk tashbih. Ka'anna untuk tashbih. Untuk ka'anna ni maksud dia bagaikan. Ya, ka'anna bagaikan. Ka'annal ustadha bahrun. Boleh tak buang fathah ni? Boleh tak tolong buang fathah ni? Dia dah tersalah letak fathah. Ka'annal ustadha. Letak baris. Ka'annal ustadha bahrun. Bahrun. Buang alif, letak dhammah kat sini. Bahrun. Bagaikan ustaz itu laut. Macam mana pula ustaz laut? Inilah benda tashbih kan. Laut tu maksudnya lautan ilmu. Ustaz tu macam laut. Dia punya ilmu. Dia terangkan itu, dia terangkan ini, hakikat mati, hakikat barzah, hakikat ni. Ustaz tu memang ilmu dia, ya Allah. Sebab dia banyak belajar, banyak membaca kan. Okey, ka'annal ustadha bahrun. Bagaikan ustaz tu lautan. Okey, yang keempat, lakinna lil istidrak. Lil istidrak ni macam untuk menafikan lah. Gitu. Aliyun wasimun. Ali tu semak. Wasim. Ali tu semak dah. Lakinnahu kasulun. Lakinnahu kasulun. Tapi dia malah. Kena dah lah Ali petan ni. Okey, lakinnahu ni menjadi isim, lakinna kasulun menjadi khabar lakinna. Okey, la'alla ni untuk tamanni. Tamanni ni apa? Yang boleh jadi. Harapan yang boleh jadi. Laita at-taraji ni harapan juga. Harapan yang boleh jadi, harapan yang mustahil. Dua-dua. Taraji ni dua-dua. Boleh jadi dan mustahil tak boleh jadi. Mustahil dan tak boleh jadi. Jadi dia taraji ni dua-dua. Tamanni ni boleh jadi sahaja. Boleh ingat tak? Boleh ingat tak? Boleh tak awak ingat? Jangan lupa dalam periksa. La'alla li tamanni, laita li taraji. Macam tu. Jadi kita tahulah la'alla macam mana kita nak ambil apa? Kita nak spell lagu mana supaya kita tak lupa. La'alla li tamanni, tamanni ni untuk boleh jadi. La'alla Allah yaghfiruna. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Ya, memang itu harapan yang sangat-sangat boleh jadi. Allah sentiasa kan, innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah tu maha pemaaf. Jadi la'alla Allah tu memang betul lah penggunaan la'alla. Sebab itu adalah tamanni. Harapan yang memang boleh jadi. Tapi kalau taraji ni, harapan yang boleh jadi dan harapan yang mustahil jadi. Laita zamanat tufulati ya'udu. Boleh gunakan laita. Laita zamanat tufulati ya'udu. Laita ni terjemah macam mana? Memang harapan mustahil lah. Macam tu terjemahan dia. Memang harapan mustahil. Zaman tufulah, zaman kanak-kanak kembali semula. Ya, tapi kalau kembali nyanyuk tu boleh, tapi tak jadi baby lah kan. Memang gigi pun tak ada bila dah tua, gigi dah macam budak gigi rongak kan. Memanglah, tapi dah krepot lah, bukan baby. Tu yang kata laita zaman tufulah ya'ud. Memang mustahil lah zaman kanak-kanak tu akan kembali, yang macam tu. Apa ni terjemahan ayat ni? Memang mustahil. Ya. Dekat ayat mana? Okey. Boleh. Bagus soalan. Okey, Muhammadan ni dia tak ada alif lam. Muhammadan tak ada alif lam, jadi kita nak tunjukkan dia mansub, kita kena letakkan alif. Okey, dia inna Muhammadan mansub.
Ka'annal ustazah, ustazah tu mansub juga tapi dah ada alif lam. Maka kena fathah satu saja, tak boleh tanwin. Kalau dah ada alif lam, maka tak boleh tanwin lagi. Macam tu. Sebab dia kembali kepada asas bahasa Arab iaitu alamatul isim. Alamatul isim, tanda-tanda perkataan tu isim adalah alif lam ataupun tanwin. Salah satu. Kalau dah ada alif lam, jangan tanwin lagi. Kalau tak ada alif lam, perkataan tu letakkan tanwin. Sama ada tanwin bawah, tanwin dhamma, tanwin fathah. Macam tu. Okey. Laita zamanan boleh. Tapi sebab tufulah ni ada alif lam. Maka yang ni tak boleh tanwin pula. Sebab takkan laita zamanan tufulah payah. Laita zamanat tufulah. Macam tu. Jadi yang jadi mudhaf ni, zaman ni mudhaf, tufulah mudhafun ilaih. Yang jadi mudhaf ni dia tak boleh tanwin lah. Okey. Yang kat depan tu tak boleh tanwin sebab lepas tu ada alif lam. Ya, sama. Boleh tanya je, boleh tanya. Okey. Soalan ketiga, da' anna ataupun inna lah. Da' inna amamal jumlataini atiyataini. Kalau dalam soalan ni dia letak inna je. Dia tak letak anna ya. Da' inna. Dia bagi ayat di jumlah ni, ad-duyufu mustarihuna, al-mudarrisani mujtahidani. Ad-duyufu mustarihuna, para tetamu mereka berehat. Al-mudarrisani, dua guru, mujtahidani, rajin. Dua guru itu. Apa khabarnya? Mujtahidani, dua-duanya rajin. Okey, bila kita letakkan inna di depan, maka ad-duyufu menjadi apa? Ad-duyufa dah. Ad-duyufa. Innal mudarrisani dah jadi mudarrisaini. Dia mansub bil ya. Kalau musanna ni kan, kena ubah alif kepada ya. Macam tu. Boleh? Faham? Okey, bila dia mujtahidah ni kan dia marfu' bil alif. Okey, saya tulis dekat mesej ni. Yang musanna kan? Musanna. Sekejap tukar huruf Arab. Itulah yang menjadikan dia macam dia banyak benda nak kena tegang, dia jadi lambat lah. Tapi tak apa lambat sebab kita nak faham. Contohnya mudarrisani. Okey, itu musanna ya. Musanna contohnya adalah mudarrisani. Bila dia marfu', okey, mudarrisani tu Okey, mudarrisani. Okey, saya tulis mudarrisani. Keadaan macam ni ada alif nun kan? Dia marfu'. Dia marfu'un bil alif. Gitu. Kalau mudarrisaini, ya, dia mansubun bil ya. Macam tu. Dapat dah kan? Dapat dah. Kita dah dapat dah. Kita tak takut lagi tengok perkataan yang ada alif nun, ada ya nun, kita tak takut. Pasal kita tahu dah. Okey. Yang keempat. Soalan bentuk macam ni pula. Ya, soalan bentuk macam ni. Da' alamah right. Letakkan alamat right. Lil ibaratis sahihah, pada ayat yang betul. Wa alamatu pangkah. Dan alamat X ni. Lil ibaratil khati'ah fima ya'ti, pada ayat-ayat yang salah. Ayat nombor 1 tu salah tapi tersilap letak right pula. Waktu nombor pangkah boleh. Yang ni satu je silap. Kenapa salah? Wallahi anna zalima lahalikun. Salah. Sebab
Dia ada wallahi sumpah. Lepas tu dia ada lam ni. Ni nampak tak lam? Lahalikun. Lahalikun. Lam ni adalah lamut taukid. Lamul qasam. Dah ada qasam wallahi. Qasam ni sumpah kan. Lepas tu dia ada lam lagi. Dekat sini kena inna. Kalau anna, tolong pangkah. Dia adalah salah. Ni tersilap buat lah ni right ni. Dia pangkah sebenarnya. Okay, dah pangkah dah? Okay. Aliyun ghaniyun lakinnahu bakhilan. Salah. Salah. Lakinnahu bakhilun. Sebab hu dah jadi isim lakinna, maka bakhilun menjadi khabar lakinna. Hu yang kecil-kecil hu tu pun walaupun dia kecil sebab dia duduk dekat dengan lakinna, maka dia layak jadi isim lakinna walaupun dia kecil. Jadi bakhil tu tak boleh bakhilan, dia kena bakhilun. Dia buat dia isim lakinna. Khabar lakinna. Okey? Kemudian ka'anna khalidan asadan. Kenapa pula pergi mansub dua-dua? Satu je lah. Ka'anna khalidan asadun lah yang ni. Maka salah ayat ni. Ya? Yang asadun ni. Tak boleh asadan. Okey lagi. Ji'tuhu wa inni wasiqun fi adlihi. Betul. Ya, ji'tuhu nanti kita, sebab dia macam gini. Dalam otak ni soalan ni macam tersilap letak kat depan. Sebab awak belum tahu lagi undang-undang dia macam mana. Nanti kita akan pergi soalan seterusnya. Ji'tuhu wa inni wasiqun fi adlihi. Okey, ayat ni betul. Minal khairi annaka. Minal khairi annaka tahtarim. Ni salah. Yasurruni annaka najihun. Betul. Okey, seterusnya. Amalu inna wa akhawatuha. Memang sentiasa ditanya. Ini adalah soalan paling popular dalam tingkatan 4. Dalam periksa tingkatan 4 SMU ke pertengahan tahun ni soalan yang paling popular. Ma'amalu inna wa akhawatuha. Jadi inna wa akhawatuha ni dia punya amal. Dia duduk dalam ayat, apa kerja dia? Apa kerja inna dengan geng dia 6 beradik? Apa tugas dia? Amal ni tugas kerja dia. Jadi kerja dia dalam ayat tu ialah dia akan tunsabul isma wa tarfa'ul khabara. Macam tu. Kerja dia ialah dia nasabkan isim, dia rafa'kan khabar. Wa tarfa'ul khabar. Tunsabul isma wa tarfa'ul khabara. Macam tu. Ya? Itulah kerjanya. Jadi yang depan tu isim, maka mansublah benda tu. Yang kemudian tu khabar, maka rafa'lah khabar itu. Macam tu. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Barulah. Betul belajar yang ni dulu. Patutnya bukan soalan tadi, soalan 4 tadi sebab benda ni belum belajar lagi. Dah jawab soalan 4. Patutnya lepas yang ke-6 baru keluar soalan yang 4 tu. Okey. Uzkur salasah faqat min mawadi' wujubi fiha fathi hamzah anna ma'at tamsir. Okey, apa soalan ni? Soalan ni dia minta kita sebutkan 3. Sebenarnya ada banyak. Tapi dia minta 3 dalam soalan ni. Sebutkan 3. Uzkur salasah faqat min mawadi' antara tempat-tempat dalam ayat yang wajib. Wujub fiha maksudnya wajib. Pada si tempat tu kita fathah hamzah anna, tak boleh inna. Macam mana? 1, antaqa'a fi mahalli raf'in fa'il. Dia anna itu dia jadi fa'il dalam ayat tu. Balaghani annaka musafirun. Balaghani ni sampai cerita kepada saya. Annaka menjadi fa'il. Musafirun dalam ayat ini. Tapi kalau saya dulu, masa saya besar-besar awak sekolah menengah dulu, saya kata senangnya yang duduk kat tengah tu, kalau Ana duduk kat tengah saya letak fathah. Kalau Ana duduk kat depan saya letak inna. Ya, sebab saya masa tu saya susah nak tahu dia tu fa'il ke apa dalam ayat tu, susah nak ingat. Macam itulah saya dulu.
Masa belum faham kan, belum celik. Jadi dia sebenarnya dia menjadi fa'il. Perkataan fa'il ni lah paling penting. Ya, pemeriksa dia tengok fa'il ni lah. Perkataan fa'il ni ada, dia bagi je lah markah. Balaghani annaka musafirun. Walaupun fi mahalli raf'in ni tak ada, dia ada fa'il ni dia boleh bagi dah. Tak penuh pun setengah dia boleh bagi dah. Antaqa'a fi mahalli raf'in, naib fa'il dah fa'il satu, naib fa'il pula. Naib fa'il bila ayat tu lafaz fi'ilnya adalah sumi'a. Lafaz fi'il majhul kan? Macam kutiba, sumi'a, dukhila, khurija, macam tu. Ya, sumi'a annal aduwa qadimun. Sumi'a, dengar-dengar annal aduwa, bahawa musuh datang. Annal aduwa. Ya, jadi sumi'a tu dengar-dengar, jadi naib fa'ilnya adalah annal aduwa. Okey, kemudian taqa'u fi mahallin nasbin maf'ulun bih dalam ayat ni. Araftu annaka wadudun. Araftu annaka wadudun. Saya tahu bahawa kamu penyayang, orang yang sayangkan orang. Wadud ni orang yang penyayang. Araftu, saya kenal awak. Annaka, kamu ni maf'ulun bih. Saya kenal awak. Araftu, saya kenal. Kenal siapa? Awak. Awak jadi maf'ulun bih. Ya, araftu annaka wadudun. Sebab tu saya kata kalau duduk kat tengah kena anna. So cuba tengok duduk kat tengah belakang kan. Semua duduk kat tengah. Kalau dia bagi ayat nak letak inna ke anna, saya letak anna sebab duduk kat tengah. Dululah masa sekolah dulu. Tajuk ni memang itulah mencabar. Okey, antaqa'a fi mahalli majrur. Dia jadi majrur. Surirtu min. Ada min annaka. Tak boleh. Min innaka tak boleh. Lepas min, lepas ala, lepas ila, macam tu. Dia kena, ni haraf jar ni. Ada ni, bawah ni ada ayat Al-Quran menunjukkan bukti bahawa selepas harfu jar, maka kena baca anna. Tak boleh inna. Ni harfu jar ni bi ni, bi. Dhalika bi anna allaha huwal haqq. Ya. Dhalika bi anna Allah. Bukan bi inna Allah. Haraf jar ni, bi ni. Ya, bi anna. Dia majrurun. Anna di situ majrurun. Okey, cukup. Jadi yang nombor 6 ni lah bila keluar dalam bentuk soalan nombor 4 tadi yang kena raib pangkah tu kan. Jadi kita tahulah yang mana ayat yang betul, mana ayat yang salah. Ya. Mujtahidun. Ka dah jadi isim inna kan. Mujtahidun menjadi khabar inna. Okey, seterusnya soalan ni yang kelima lah. Yang kelima dia nak 3 kan. Okey, yang kelima ialah antaqa'a ba'da law au laula. Falaula annahu. Falau anna lana. Law ataupun laula. Dia kena anna. Okey. Seterusnya. Soalan yang ke-7. Uzkur isnaini faqat min mawadi' wujub fiha kasri hamzah inna pula. Sebutkan 2 tempat yang wajib kasrah hamzah pada inna. Tak boleh anna pula. Ni yang best ni. Yang dekat ni mudah faham. Okey, idza waqa'at inna ibtidaan. Kalau inna duduk kat depan, maka inna lah. Inna zaidan qa'imun. Inna apa-apa duduk kat depan mesti inna. Sebab dia permulaan ayat inna. Ya, tak boleh anna. Okey, yang kedua, idza. Jadi kalau dalam jawapan kamu ni ibtidaan ke, awak jawab fi awali jumlah ke pada awal ayat kan? Fi awali jumlah, kira betul dah tu. Idza waqa'at ba'da jumlatin mahkiyatin bil qawli. Apabila terletak idza waqa'at ba'da jumlatin mahkiyatin, bila terletaknya inna tu kan, ba'da jumlah mahkiyah, selepas jumlah mahkiyah ni ada diceritakan perkataan qawlu ataupun qala ataupun yaqulu macam ni. Qala inni
qala inni abdullah. Kenapa baca Abdullah? Sebab jadi khabar. Ya yang kecil ni dah jadi isim inna. Abdun jadi khabar inna. Okey, qala inni. Tak boleh qala anni. Sebab apa tak boleh qala anni? Sebab tak boleh? Sebab qala ni lah. Wujudnya qala dalam ayat ni menyebabkan kena baca inna. Tak boleh baca anna. Macam tu. Qala inni. Ya ini menjadi isim inna. Maka abdullah. Abdu sudah marfu' menjadi khabar inna. Nampak kan? Ya. Qala anna salah. Tak boleh. Sebab lepas qala ni mesti inna. Kan tajuk kita wujud fiha kasri hamzah inna. Ni dah tempat-tempat dia. Kalau ada qala ke yaqulu. Bukan qala saja. Yaqulu pun dia kira qala juga. Yaqulu. Yaqulu inna lah. Dia tak boleh anna. Ataupun qila pun kaum kerabat qala yaqulu qila. Kaum kerabat dia. Sebab tu mahkiyah bil qawli. Maknanya lepas tu maknanya ada qala qila macam tu. Ya, apa sahaja yang berkaitan dengan al-qawlu. Antaqa'a ba'dal qasam wa fiha lamul qasam. Tadilah. Wallahi innal adla ni ada la ni la mahbubun. Wallahi demi Allah sesungguhnya keadilan itu la mahbubun, la sesungguhnya dikasihi. Maknanya 2 kali qasam. Wallahi 1, la 1. Wallahi ni adalah qasam, ya antaqa'a ba'dal qasam. Ni inna ni lepas qasam wallahi. Bila qasam demi Allah, jadi kena baris bawah. Wallahi tak boleh wallahu. Wallahu dia jadi waw ni wawul ataf dah, sambung je. Waw ni dia jadi wawul qasam bila kita lafazkan wallahi. Berhati-hati dengan baris. Kalau qasam mesti bagi bawah. Wallahi. Ya, wallahi innal adla la mahbubun. Jadi kena baca inna. Sebab apa kena baca inna, tak boleh baca anna? Sebab ada qasam dan lamul qasam. Kalau dia tuliskan tak ada lamul qasam ni, wallahi annal adla mahbubun. Demi Allah, sesungguhnya keadilan dikasihi. Lam ni tak ada. Maka sini anna. Dia trik sikit je kita dalam soalan nanti. Dia trik sikit je. Macam ni soalan dia. Wallahi. Sekejap. Apa ni saya salah. Tarik je. Annal adla mahbubun. Dia tak ada. Perasan tak? Beza tak dengan yang dalam nombor 3 tu? Ayat nombor 3 tu. Dia ada la mahbubun kan dekat ni, dekat nota kan? Yang saya tarik ni ada tak la? Tak ada. Maka dia kena baca wallahi anna. Dekat sini dia kena baca inna. Wallahi inna. Sebab apa baca inna? Sebab ada la di hujung ni. Macam tu. Dia ada lagi ayat-ayat lain. Awak jangan rusing. Ada lagi ayat lain. Dalam periksa akan keluar ayat tu. Kamu cam kat mana? Kamu cam lah dekat wallahi dengan la ni. Kalau ada 2 ni, inna. Kalau 1 ni, hujung ni tak ada, maka anna. Macam tu. Nanti dia akan keluar dalam soalan trik benda ni lah. Dia nak test kita faham ke, tak faham, ingat ke tak ingat. Faham tu memang faham, ingat ke tak. Ya? Awak ingatlah perkataan la di hujung ni. Ada lagi soalan. Ada lagi soalan yang keluar Okey, wallahi. Allah, sekejap saya tarik semula. Kenapa Syed salah tarik je? Wow. Bukan wah kat situ lah, wah kat sini. Wallahi innal adla innal qur'ana kan tu dah. Innal qur'ana
la shifaun. Ada ni. Ada. Betul. Wallahi innal Qur'ana la shifaun. La shifaun. Dia sama ada nak keluar yang ni ataupun yang tu. Ni dua ayat famous dalam soalan periksa. Okey, anta qa'a fi jumlatin fi mawdu'i hal. Zurtuhu. Zurtuhu ni dah ayat lengkap dah. Saya melawat dia. Saya melawat dia. Zurtuhu. Lepas tu, dalam keadaan awak macam mana awak melawat dia? Wa inni zu amalin. Dalam keadaan saya ni ada harapan kat dia. Saya melawat dia, dia sakit. Saya melawat dia dalam keadaan saya ada harapan dia. Ada harap. Zu amal ni harapan. Zu ni ada, mempunyai. Maksud dia. Wa inni zurtuhu, saya melawat dia. Wa inni dalam keadaan saya zu amalin. Zu, saya mempunyai harapan kepada dia akan sembuh lah. Macam tu. Jadi wa inni adalah hal dalam keadaan. Hal tu kan keadaan kan? Hal tu apa maksud hal? Hal maksudnya keadaan. Zurtuhu, saya melawat dia. Dalam keadaan wa inni, dalam keadaan saya ada harapan. Macam tu. Ya? Okey, anta qa'a sifatan. Dia ni menjadi sifat. Nazartu ila Khalidin. Kenapa Khalidan? Salah. Ila Khalidin. Salah ni. Buat Khalidin ya. Innahu kabirun. Dia adalah sifat. Macam nazartu ila Khalid. Saya tengok ke arah Khalid. Nazartu ila Khalid. Saya tengok ke arah Khalid. Innahu kabirun. Dia nak cerita sifat Khalid tu. Oh, dia ni dah besar dah. Ingat perkataan kabirun dalam bahasa Arab bukan gemuk ya. Bukan dia boleh kata gemuk satu. Kabirun juga boleh kata macam dah besar. Dah dewasa. Macam ana akbar minka. Saya lebih tua dari awak. Gitu. Saya lebih berumur dari awak. Jadi kabirun ni bukan saja besar fizikal, juga lebih tua ataupun dah dewasa umur. Macam tu. Nazartu ila Khalid innahu kabirun. Jadi bila nak ceritakan sifat ni kan antaqa'a sifatan kan. Jadi innahu kabirun. Dia tu sesungguhnya dia tu dah besar dah. Nazartu ila Khalid. Sesungguhnya dia tu besar dah. Dia ada Khalid tu ada sifat. Okey? Ya. Zu ni menjadi mudhaf, amalin menjadi mudhafun ilaihi majrurun ya. Mudhafun ilaihi mesti majrurun bil kasrah dah. Ya, gitu. Okey. Dia bagi ayat, lepas tu dia tanya. Kenapa limadha yajibu kasri hamzah inna fil amsilatil atiyah? Kenapa wajib kasrah inna pada ayat berikut? Inna Zaidan qa'imun. Kenapa Zaidan tu? Kenapa inna? Kenapa inna tidak anna? Kenapa? Siapa boleh jawab? Ada jawapan dekat situ kan. Iza waqa'at inna ibtida'an ataupun awak buat macam ni. Fi awali jumlah. Duduk depan-depan ayat. Duduk ayat depan-depan sekali. Fi awali jumlah. Dah betul dah 2 markah dah. Ya, inna Zaidan qa'imun. Inna tu duduk kat depan. Okey, dia bagi ayat lain pula. Dia tanya kenapa baca inna. Qala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah. Ada qala kat depan kan? Tahu dah. Kita tahu dah. Ada qala kat depan. Qala yaqulu. Maka inna lah. Jadi jawapan kita dah. Iza waqa'at ba'da jumlatin mahkiyatin bil qawli. Nah, kalau kamu jawab, kamu tak reti nak jawab panjang ni kan? Harap-harap kamu ingatlah. Iza waqa'at ba'da jumlatin mahkiyah bil qawli. Kalau kamu tak ingat, kamu katalah mahkiyah bil qawli. Boleh dah tu 2 markah. Ya? Ingat Yang ketiga dia tanya, kenapa baca inna?
Wallahi innal adla la mahbubun. Kenapa baca inna? Itulah sebab ada wallahi dan adla tu kan. Jadi kita jawab an taqa'a ba'dal qasam wa fiha lamul qasam. An taqa'a ba'dal qasam iaitu wallahi wa fiha lamul qasam la mahbubun. Macam tu. Jadi dia macam terbalik lah. Dia macam terbalik. Dia bagi ayat, dia suruh kita bagi alasan kenapa kena baca macam ni. Okay, macam-macam lah soalan ni nak trik kita. Okay, yang ni yang jawaz ya. Yang jawaz. Harus. Yang maknanya harus ni kita baca inna ke anna ke boleh nombor 9 ni. Kita nak baca inna ke anna ke boleh. Tempat dia macam mana? Iza antaqa'a ba'da izal fujaiyah. Kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun. Kharajtu fa idza anna pun boleh zaidan qa'imun sebab ada idza ni. Ada idza al-fujaiyah. Al-fujaiyah ni tiba-tiba. Idza ni kharajtu. Kharajtu ni kan saya keluar. Fa idza tiba-tiba Zaid berdiri. Saya keluar. Fa idza ni pada masa yang samalah Zaid berdiri. Gitu. Kharajtu fa idza inna zaidan fa idza anna zaidan. Boleh dua-dua. Okey, antaqa'a ba'da mawqi'at ta'lil. Apa maksud ta'lil? Apa maksud mawqi'? Antaqa'a ni terletak fi mawqi' pada tempat ta'lil, pada tempat alasan, sebab. Billamil jarrah, ada lam di situ. Billamil jarratil muqaddarah. Okey, contohnya qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Okey. Sesungguhnya kami sebelumnya min qablu sebelumnya nad'uuhu berdoa kepadanya. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dia adalah al-barru, Allah yang sangat sangat mulia dan penyayang. Okey. Jadi sekarang innahu ni maksud dia li'annahu. Maksud dia kerana. Ta'lil ni sebab. Sungguhnya kami sebelum tu berdoa kepadanya kerana dia adalah sangat mulia dan sangat penyayang. Innahu tu li'annahu li lam. Al-muqaddarah, perasan tak al-muqaddarah? Dia tak ada pun lam kat sini, dia tak ada pun li'annahu, dia innahu saja. Jadi lam tu muqaddarah. Muqaddarah ni maknanya dia ada kat belakang innahu tapi dia tersembunyi, tak nampak. Muqaddarah tu tak nampak. Dia seolah-olah dekat ni ada lam. Okey? Yang lain-lain tu baca sendiri. Sebab kita nak pergi kepada yang ke-10. Kita dah lebih 12 minit ni, tak apa ke? Lebih 12 minit. Okey, kita rehat dululah. Kita rehat dulu. Boleh? Kita rehat dulu. Kita rehat. Kita masuk balik 4.30 ya. Nanti kita habis 5.30 lah. Ya, kita istirahah. Istirahah. Untuk 5 daqaik. 5. Ya, ya boleh. Salah. Dari segi makna makna berubah tak? Wa asyhadu anna Muhammadun lepas tu Rasulullah ke apa? Yalah, itu kena belajar lah. Orang yang nak azan tu kena belajar betul-betul. Ya, jadi kita ambil wa asyhadu kan. Wa asyhadu anna. Lepas anna, mim ha mim dal. Anna Muhammadan, ya, Muhammadan 2.
Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulu ya. Rasulu. Sebab Muhammadan tu isim inna, itu adalah Rasulu adalah khabar inna, macam tu. Ya. Silap lah tu, silap kena belajar lagi. Tak apa, orang tengah belajar pun dah excited nak azan, nak iqamah. Tak apa. Saya dulu pernah dengar orang iqamah kan, lagi lucu kat masjid. Dia kata kan, kita qamat kan, kita iqamah kita kata qad qama qad qamat as-salah kan, qad qamat as-salah, macam tu kan, qad qamatus salah kan. Tapi orang yang iqamah tu dia kata tu qad qamatus salah. Dia dekat qad tu dia letak tu dah. Tu qad qamatus. Kata budak ni. Ya, tu qad qamatus salah, kan. Qad qamatus salah tu kan. Yang berakhir dengan tu, lepas tu nak sambung lagi tu qad qamatus salah, macam tu. Tak apalah. Ya, kesilapan biasalah. Bila kita tahu kan, oh salah tu, macam tu. Ya, macam-macam lah kita akan jumpa. Okay, kita rehat sekejap Kita akan kembali balik lagi pukul 4.30. Okay. Qad qamatis salah. Oh, ada orang. Qamat. Qad qamatis salah tu. Qamat. Kita betul balik. Tu qad qamatis salah. Ada orang dengar orang ngajar. Alah. Qamat tu. Qamat. Bila kita nak sambung, qamat dia.
Dek Nan. Oh, Dek Nan. Dia ambil sikit saya. Dia masuk ke mana? Ha? Alah. Ayuh. Ayuh. Ada semua. Banyak sangat kecil. Ulat buai lah, ulat sayur. Bukan ulat bagi berkulat. Lagi masuk lagi. Bunga dah semut, cik. Kalau jual kita dalam TikTok. Kalau nak kita ni